Sana dia pakai rabu semasa cuti persekolahan. Baju sarung ikut saiz ML RM12, SL RM15, double XL RM18. Ini bukan rehan, ini buat kukuh nyok. Nanti yang ada kata buat rehan bahagian pakaian bahagian pakaian ni agak tenang bandingkan dengan bahagian makanan bahulu, karas, kuih macam-macam kuih.
Melaka. Ya, betul. Kopok sayur. Saya agak. Asam jarum. Ingat tu je bang, sekarang kalau yang dua-dua baru ke, dua-dua jual rasa ke, macam-macam. Asam katuk. Makcik beli dodol makcik. Ada 3 rasa. Dodol 3 rasa RM10 je. Okey, makcik hari ni borong dodol. Memborong di Pasar Rabu. Oh, yang ni kecil Ni yang kecil. Yang kecil ni? Belum? Maulah. Keperluan. Cukup? Keperluan lah. Kecil yang besar kan rasa tak cukup ni. Dia makan banyak. Ringan dia. Terima kasih. Okey, masih. Terima kasih makcik datang lagi. Boleh. Borong. Cepat TikTok ni. Orang Pekan Rabu kata duit tak habis jangan balik kata. Serunding, emping. Empuk. Durian kek. Ya? Durian kek RM10 lagi. 10. Campur-campur. Kek durian. Ya, kek durian. Bukan empuk, bukan empung. Lempuk. Ya. Buah apricot. Ya, biji apricot. Biji apricot. Ya. Cantumlah dalam tu. Biar dia. Okey. Ni kan kalau dia orang nak masak lagi. Okey, borong bahulu. Macam mana nak buat balik? Ini apa? Aku nak bau dulu. Dah. Tak ada. Dua kali masak lagi. Last ni kuih karang saja RM15. Ambil pun tu. Serunding ada, kerapik-kerapik ada.
kuih bijan. Okey, jalan jauh-jauh kita kena cari kuih loyang madu. Macam biasa kan? Bentuk je. Ini kan dah pernah beli viral ni. Boleh lah. Terima kasih. Kuih. Kalau tak bawa handphone lagi. Apricot. Apricot. Ni dia. Mana? Bayar. Pulau ikan apa? Tahun. Betul. Oh, bagi anak sama tak makan sagon sedap tak lagi benar. Sagon bukan Saigon Saigon. Saigon. Okey. Kita berada di Pekarabu. Okay, tengok. Macam-macam ada. Cỡ hả biết không? Có gì nữa không? Dạ chị, xin Yeah. Kakak macadamia. Teh ais ikat tepi. Oh, sedap. Oh, mai rasa. Teh ais nak rasa. Dua siapa nak rasa? Bahulu. Okey. Mai beli. Mai beli. Ya, sini saya ko.
Krepek sayur. Krepek sayur. Kacang 325. Sonok dengar suara. Lembut. Akak kacang. Ulang ni sekali. 3 bang, kacang 325. Kacang 325. Sedap suara. Barang tak ada, barang tak ada. Barang tak ada. Barang tak ada. Okey, Tokyo Bahulu. Tokyo Bahulu. Kita tengok Bahulu. Lari belum siap. Ikan berasam banyak. Ikan masin. Oh, tak lantak sila ha. Dan bahagian atas tali ikan berasam. Kakak gambar kena beli pakcik. Setakat gambar kena beli. Ya, yang lepas dapat view 200 lebih. Asam lah. Tu tambah apa? Asam. Yang keras. Oh, Bubuk dia. Ikan kasar. bubuk lah. Mamak Izan. Mak Izzah. Oh, Mak. Ikan sepat. Okay. Wah, besar-besar sepat ni. Kasar Buat tak? Buat malam ni. Cuma RM10. Okay. Wah, ikan sepat besar-besar. Wah. Tengok nak apa? RM4 pun ada. Tengok kelampam ada. Oh, yang kecil-kecil ni RM4. Ya, RM4. RM4. Yang besar-besar cepat.
Kasam. Tak perkasam. Kasam. Kopi cak jantan. Yang tu RM10 cik. RM10 satu satu paket ni, satu paket ni. Mana kat belah ni? Yang ni dengan yang ni. Yang ni RM10. Dia karat ni. Ini cakar ayam. Ni karam. Oh, ni karat. Ni karat. Oh, ni cakar ayam. Sabun. Sandawa tak ada biji. Tapi kalau ada siapa tak? Sekarang Pak Haji sudah kemarin sampai. Tak ada buah mana? Tak ada. Tak apa. Tu karat. Darah ada ni. Ambil dah rasa. Ambil rasa. Rempah kari cak. Oh, Ah, tak apa, saya rasa. Terima kasih. Nah, patah dua. Kopi cak gantang. Boleh gigit? Pakcik tak boleh gigit. Kopi cak gantang. Okey. Berapa ringgit tu? RM10 ya? RM10 je. Ah, okey. Dua paket RM5. Kopi dah sedap, dah pekat cik. Memang kau punya kopi. Tak ada yang boleh rasa kopi Kena main rumah saya bancu ayak. Bancu ayak. Si emping pun ada RM10. Ya. Kopi tak mau try makan. Itu apa nama tu? Emping. Oh, emping. Ah. Kau nak try tu. Emping beras, tak apa. Bancu dengan kelapa, gula garam, kuih makan. Tu makan Okey. Emping kelapa. Kau nak try tu. Kopi cak gantang Ya betul. Rempah tak mau ke? Rempah kari cak. Oh, rempah kari. tak apa ni. Ni ada rempah kari. Jadi Ya, tak rempah masak. kari sedap. Ni RM5. Okey. Okey, masih. Ini saya makan halal ya. Ya sama. Kalau tak ambil tak masak. Kalau datang 10, 3.25 bercampur. Ambil RM25 macam tu campur-campur. Halua maskat pun ada. Makan tak halua maskat? Halua maskat Dia sedap ni. Tapi dia rangup sikit lah ni. Tengok. Kami tak boleh bawa sebab datang naik motor. Duduk mana? Ipoh. Mai sini naik motor. Kalau tak dah boleh beli lah. Nampak tu. Ya, pakcik saya tu 110, 3.25. Dia campur-campur cik. Sagon pun ada. Rapid saya mau baru-baru. Sagon. Bukan Saigon. Sagon. Kacang-kacang nasi tu 30 rasa. Saya apa? Sekarang nak rasa. Barang. Saya ada buat kacang-kacang. Okey. Ni. Berapa? Tu bijan. Kami kecil-kecil dulu panggil tak kucing.
Bawa lagi. No? Hmm? Nak tambah apa? Kopi Cak Ganta. Dah. Itu kacang, itu beras, halua maskat pun ada. Kopi kampung tak payah tapi. Oh, ni kopi kampung. Tu kopi kampung tak payah tapi dah. Okey. Kalau ini Cak Raga, Ni Cak Raga, ni Cak Gantang. Cak Ganta sedap. Ini Cak Pisang. Tu tepung. Oh, tepung. Kopi dia apa dah? Kopi Cak Pisang, kopi pisang. Kopi dia sedap. Dia lemuk-lemuk, dia tak masin. Tengok bang, nak sama bang. Sasang pun ada.